solat tu kalau boleh jaga betul lah. Kemudian rukuk dan sujud tu kalau boleh jaga, jangan terlalu cepat. Kalau boleh tertiblah, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kalau boleh kadar 3 tu cukupkanlah. Walaupun sunat dia kadar tamakninah tu subhanallah je, jangan memadai dah. Tapi bila kalau kita buat ambil sekadar tamakninah saja, sekurang-kurang tamakninah, dia akan mengganggu perjalanan solat berjemaah. Okey? Jadi itu pesanan. Dan pesanan kepada makmum pula, ayat ini kita nak baca. Makmum jangan sibuk dengan benda yang sunat. Kalau tak sempat. Kalau sempat tak apa. Kalau kita yakin kita sempat tak apa. Tapi kalau kita rasa macam tak sempat, bersegeralah melaksanakan yang rukun. Makmum dia kena segera. Tapi imam dia kena kata apa, kena man-man lah untuk tenang-tenang baca ikut rule dia lah, ikut tertib. Tapi makmum tak boleh, dia kena segera. Kalau dia tak segera, banyak implikasi yang akan berlaku kepada solat makmum. Okey, baik. Malam ni kita nak baca satu tajuk yang penting, iaitu makmum lambat tidak dituntut membaca bacaan sunat selepas takbiratul ihram. Mana kita datang-datang imam dah masuk dah. Jangan kita sibuk nak baca surah doa iftitah tak. Sebab doa iftitah semua tadi tu dah tertanggung atas imam dah. Kita dah dapat pahala atas sebab kita berjamaah. Jadi tak perlulah kita nak baca sangat Walaupun boleh nak baca, dapat sepada sunat, tetapi tidak dituntut. Tidak afdal seorang makmum dia nak membaca membaca bacaan-bacaan sunat ketika dia jadi makmum. Baik. Ini antara permasalahan yang kita nak bincangkan malam ini. Jika makmum lambat itu mendapat waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah, maknanya dia seorang apa asalnya? Asalnya dia adalah seorang muwafiq. Ini permasalahan dia muwafiq ni. Tapi dia lambat, tapi dia dikira muwafiq. Kerana apa? Kerana dia dapat waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah. Dia dapat waktu yang cukup. Mana ketika dia qiyam bersama imam tu, kalau ikutkan waktu dia berdiri bersama imam tu cukup untuk dia menghafizkan surah Al-Fatihah. Tapi apa dia buat? Tetapi dia telah sibukkan dirinya membaca doa iftitah dan isti'azah ataupun zikir-zikir yang lain. Dia sibuk baca benda-benda yang bukan rukun. Okey? Sunatlah benda zikir yang sunat antara dia adalah doa iftitah dan isti'azah kan. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu pun a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Barulah baca bismillah. Jadi a'udzubillah itu juga termasuk dalam perkara yang sunat dibaca sebelum Al-Fatihah. Maka orang ni dia cukup masa. Kalau ikutkan dia cukup masa untuk baca Fatihah, tetapi dia sibuk membaca doa iftitah dan isti'azah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum membaca surah Al-Fatihah yang bermula bismillahirrahmanirrahim. Maka terdapat beberapa keadaan. Kat sini dia ada 3 keadaan lah Tapi kalau saya lebih suka sebut 3 keadaan. Tapi di sini disebut 2 keadaan. Baik, keadaan yang pertama, dia yakin jika dia membaca doa iftitah ataupun dia membaca isti'azah atau membaca kedua-dua sekali, dia tak sempat menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Dia dah tahu dah kalau dia baca doa iftitah, dia baca isti'azah, confirm tak sempat untuk membaca surah Al-Fatihah. Dia dah tahu dah. Tapi dia buat juga. Tetapi dia buat juga, maka dia dianggap cuat. Dia dah tahu dah ni, imam contohlah imam dah baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha. Masa dia pun angkat takbir. Masa imam dah tengah baca surah. Dia kata, dia tahu dah wal-'adiyat ni bukan surah panjang sangat pun. Wal-'adiyati dhabha, fal-muriyati qadha, fal-mughirati subha, fa'asarna bihi naq'a wa wasatna bihi jam'a, innal insana li rabbih
لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Jadi dia dengar imam tu nak baca daun hujung lah. Jadi dia tahu dia tak sempat, tapi dia baca juga, dia nak try. Dia nak try juga, bagi nak sempat juga. Sedangkan dia dah jangka dah, dia tak sempat. Dia dah boleh jangka dah, ataupun dia was-was, ataupun dia yakin dia tak lihat, ataupun dia dah jangka memang dia tak sempat membaca menghabiskan Al-Fatihah dengan sebab dia membaca doa istiftah dan isti'adzah. Jadi orang yang macam ni, makmum yang macam ni, dia dianggap cuan. Tapi adakah solat dia batal? Okay, kita tengok batal ke batal. Dia tidak diberi keuzuran untuk lewat mengikut imam dengan 3 rukun. Kan kita belajar sebelum ni, muafiq yang ada 2 keadaan. Satu keadaan dia tidak boleh tertinggal daripada imam 2 rukun fi'li, iaitu rukuk dan i'tidal. Satu keadaan pula, kalau ada keuzuran, dia boleh tertinggal 3 rukun besar, iaitu rukuk, sujud pertama dan sujud kedua. Jadi orang yang macam ni, dia tidak dapat keuzuran yang 3 rukun besar. Dia tak dapat. Jadi apa yang berlaku pada dia? Bahkan dia dikira luput rakaat dia jika dia tak sempat. Maka luputlah rakaat dia. Sebab dia dah tahu dia tak sempat menghabiskan Al-Fatihah dengan sebab dia membaca doa istiftah tadi. Dia dah tahu dah, tapi dia baca juga doa istiftah. Dan ketika imam rukuk, dia kena segera rukuk bersama imam. Kalau imam dah iktidal, dia masih tak rukuk, dia masih nak habiskan baca Fatihah dia dikira batal. Kalau dia tak nak batal, dia kena bila imam rukuk, sebelum imam iktidal, dia dah rukuk, baru dia tidak dikira batal. Tetapi rakaat tadi telah terluput. Maknanya nanti bila dia habis salam, imam salam, dia kena ganti rakaat dia tadi, rakaat yang dia telah terluput. Okay? Kalau itu kalau itu dikira satu rakaat ada kena ganti. Rakaat tu wajib dia ganti sebab rakaat tu telah terluput. Namun solatnya tidak batal jika dia sempat mendapat imam ketika iktidal. Jadi kalau imam iktidal, dia masih dia dah rukuk, maka dia tak, solat dia tak batal, tetapi rakaat itu tetap kena ganti. Jelas saya bagi contoh lah. Imam dah baca Qul huwallahu ahad, kita dah tahu dah Qul huwallahu ahad, ayat pendek je kan. Okey, kita angkat takbir, Allahu akbar kabira. Imam dah Allahus samad walhamdulillahi katsiran. Kemudian lam yalid wa lam yulad, dia masih lagi baca doa kita, lam yakul lahu kufuwan ahad, dia tak habis dengan doa kita. Maka dia kena, bila imam rukuk, bersegeralah dia kena rukuk sebelum imam selesai iktidal. Kalau imam dah selesai iktidal, dia tak rukuk juga, maka rakaat itu dia terluput, malah batal solat. Jadi dia kena segera. Bila dia tahu dia kena segera. Tapi rakaat itu terluput dan dia wajib menggantikannya selepas imam memberi salam. Itu masalah yang utama. Apa kunci masalah ni? Dia tahu dia tak sempat, tapi dia nak juga baca doa istiftah, dia nak baca isti'adzah. Maka dia kena segera mengikut imam ketika rukuk, dan dia kena menggantikan rakaat tadi kerana rakaat tadi telah terputus. Masalah kedua ni dia ada dia panjang sikit dia punya permasalahan dia. Makmum lambat itu sibukkan dirinya membaca doa istiftah dan isti'adzah dengan sangkaan yang kuat bahawa dia akan sempat menunaikan bacaan Al-Fatihah sebelum imam rukuk. Contoh dia macam ni. Dia bila bagi contoh, kita faham. Bila kita bagi takrif, jarang kita faham. Contohlah, imam berbaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Masa ni kita masuk mesti kita sangka imam depan ni sudah baca surah kan, ataupun imam akan sampah lama
sakta, lepas tu baca surah. Jadi kita yakin. Sangkaan yang kuat kita kata, masa kita masuk tu imam ihdinas siratal mustaqim, kita pun Allahu Akbar. Kita membaca doa kita. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Tiba-tiba imam dah bawa waladdallin. Amin. Dia tak ada sakta, dia terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Kita masa tu tengah baca doa kita. Okey, apa masalah dia? Okey, apa dia punya permasalahan? Ketika itu imam berrukuk, hendaklah dia membaca Al-Fatihah sekadar masa yang dihabiskannya untuk membaca doa kita dan isti'azah itu. Jadi dia pun baru Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Imam pun baca bismillahirrahmanirrahim, tak ada sangka, dia pun baca ayat pertama je. Qul huwallahu ahad, Allahu Akbar. Dah, kita pun Fatihah tak baca tadi. Baru separuh doa kita. Maka kita kena baca surah Al-Fatihah sekadar masa yang kita membaca doa kita. Contohlah kita ambil mudah. Kita ambil mudah gini Kita baca, kita baru selesai baca Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Itu kira-kira sama dengan panjang ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita kena agak-agak je lah, janganlah kau kira satu-satu memang bila masa nak kira macam tu tak sempat. Jadi kalau masa tu kita baru baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, maka dengar imam dah rukuk dah. Maka ketika itu kita sempat baca Bismillahirrahmanirrahim dan terus kita kena ikut imam. Sebab ketika itu kita dikira masbuk. Sebab apa? Sebab kadar kita membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, kemudian kita baca Bismillahirrahmanirrahim, sempat tak kadar bacaan kita tu lamanya sekadar bacaan Fatihah huruf ramai. Tak sempat ya, lebih kurang 2 ayat kita baca tu. Maka ketika itu kita kena bersegera dan kita dianggap sebagai makmum masbuk. Maka tu kita kena contohlah kita baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Jadi lebih kurang 2 ayat Fatihah kan. Kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Jangan baca perlahan kan, baca itu sebab kita masa kita rasa kita masbuk. Masa kita jaga, kita masbuk pun kita muafiq. Rasanya kita masbuk. Maka segeralah kita, lepas kita baca beberapa ayat Al-Fatihah tu, bersegeralah kita rukuk untuk imam sebab kita dikira masbuk. Okey. Masalah kedua beginilah. Okey, ada satu masalah kedua, dia kata mengikut pendapat ini, jika baca doa kita dan isti'azah itu didapati lebih panjang daripada Fatihah, maka hendaklah dia membaca Fatihah semuanya dan ketika itu dia dikira muafiq. Contoh, dia yakin dah ni, dia yakin imam takkan baca, imam akan panjang lagi ni, dia pun baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya. Bahkan agak-agak membaca doa istiftah tu, dia punya panjang dia, kalau kita baca bacaan sederhana huruf orang ramai, kita dikira muafiq ke kita dikira masbuk? Sebab doa istiftah tu dengan Fatihah lebih kuat, dia punya panjang kan, lebih kuat panjang dia. Kemungkinan rasa macam panjang dia lagi ke tak? Itu kita dah. Dan kalau kita sempat menghabiskan doa istiftah, tiba-tiba imam dah rukuk dah. Imam dah rukuk, maka kita ketika itu kita dikira muafiq. Masa ni kita kena habiskan bacaan, kita habiskan doa kita tadi, habis je imam rukuk kan. Walhamdulillah tadi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Imam pun Allahu Akbar. Maka ketika itu kadar doa istiftah kita baca dengan kadar surah Al-Fatihah itu sama. Maka kita kena habiskan surah Al-Fatihah dan kita dikira makmum muafiq yang diberi keuzuran 3 rukun yang panjang. Jelas tuan-tuan Kita nak saya ulang. Jelas Ke dia tak faham ni? Sebab dia memang dia sikit. Saya ulang Okey, baik. Masalah pertama tadi, dia tahu dia tak sempat habiskan Al-Fatihah. Dia tahu dah.
tapi dia nak juga baca doa iftitah, dia nak juga baca bacaan yang sunat. Maka ketika imam rukuk, dia kena segera rukuk dan rakaat itu terluput, dia kena ganti balik. Okay. Masalah yang kedua pula, dia baru baca sebahagian kecil daripada surah, daripada dia tak tahu. Dia yakin bahawa imamnya akan baca panjang dan dia yakin bahawa dia sempat membaca Al-Fatihah, tapi rupa-rupanya kena scan dengan imam. Bahasa sekarang lah, dia kena scan dengan imam. Rupanya imam baca pendek. Dia baru sempat baca doa iftitah pendek dia. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Maka ketika itu dia kena baca juga surah Al-Fatihah sekadar yang dia baca doa iftitah tadi. Kalau doa iftitah tadi lebih kurang 2 ayat, dia kena baca 2 ayat surah Al-Fatihah. Tetapi dia kena bersegera untuk rukuk sebab dia dikira masbuk. Dia dikira masbuk. Tapi kalau dia baca doa iftitah tu lambat dan dia yakin kadar dia berdiri bersama imam tu, lama, iaitu melebihi ataupun sama dengan kadar bacaan Fatihah huruf orang ramai, maka selesai saja ataupun dia tak payah selesaikan iftitah pun tak apa, dia kena terus selesaikan Al-Fatihah dan dia boleh tertinggal 3 rukun yang ada. Contohlah dia baca doa iftitah ni boleh gaya kan, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Jangan terpedaya kadang-kadang tiba-tiba baca takbir lagi nanti. Walhamdulillahi katsira. Dah tiba-tiba masih tak berjaya dengan tu subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Dengan tu kan. Tu doa kita kata tu. Kenalah bawa raya idea ada kan. Dengan dia satu. Okay, jadi kalau dia baca doa kita tu walaupun tak habis, tetapi bacaan dia tu lambat dan dia sempat berdiri bersama imam kadar bacaan Fatihah huruf orang ramai, walaupun dia tak sempat habis kita, tiba-tiba imam dah rukuk dan dia kena berhenti baca iftitah tu dan dia kena selesaikan surah Al-Fatihah dan dia boleh tertinggal 3 rukun yang banyak. Okey, jelas jelas tuan. Kalau tak saya ulang lagi sebab kita biar betul-betul faham. Jadi asal masalah ni diorang wafik. Kenapa? Asalnya dia sempat baca Fatihah kalau dia tak baca doa kita. Tetapi 2 keadaan dia kekal muafiq. Satu mendapat keuzuran, 3 rukun yang panjang. Yang satu tidak mendapat keuzuran, malah terluput. Yang satu lagi dia dikira sebagai masbuk. Baik. Kita pergi kepada masalah seterusnya. Jika makmum yang masuk berjemaah mendapati imam dalam rukuk atau selepasnya, maka tidaklah disunatkan baginya membaca doa iftitah. Jika makmum yang masuk berjemaah mendapati imam dalam rukuk atau selepasnya, maka tidaklah dia nampaklah imam tu rukuk, kan? Kita terus angkat takbir, Allahu Akbar, terus rukuk. Tak payahlah kita nak baca doa iftitah saja. Sebab kita ketika itu kita adalah makmum masbuk. Kalau kita kena bersegera mengikut imam untuk mendapatkan rakaat tersebut. Okay? Untuk mendapatkan rakaat tersebut, kita kena bersegera rukuk bersama imam. Kalau imam dah iktidal, kita tak rukuk lagi, maka kita terluput rakaat itu. Sebab kita makmum masbuk, kita kena sempat rukuk bersama dengan imam. Okay, Ini Cik buku yang Cik bagi, antara rujukan yang saya pakai lah. Ini banyak bagi saya, kenalkan saya dengan kitab-kitab untuk saya rujuk. Ini saya pakai kitab yang lain, tapi rujukan saya kitab yang Cik bagi lah. Baik. Bila kita nampak je imam telah rukuk, maka kita dikira masbuk, bersegeralah kita mengikut imam untuk mendapatkan rakaat tersebut. Kalau tidak, terluput rakaat tersebut. Manakala menurut sebagian ulama, jika dia mendapati imam dalam tasyahud akhir, kemudian dia bangun menyempurnakan solat selepas imam memberi salam,
maka hendaklah dia membaca doa itu kerana dia telah masuk ke dalam solat seorang ini. Okay, jadi kalau dia sampai-sampai imam dah tasyahud akhir, kan? Jadi tak perlulah kita Allahu Akbar, kita pula baca, tak, terus dia ikut tasyahud akhir. Lepas tu imam bagi salam, kita kan masuk rakaat pertama kan? Masa tu lah baca doa kita. Jadi jangan risau. Ada masa nak baca doa kita, Jadi lepas imam tasyahud, imam bagi salam, kita bangun, kita masuk rakaat pertama, kita pun bacalah Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Kita nak sangat yang amalan sunat kan? Boleh, ada waktu dia, ada masa dia, jangan risau. Jangan kita kejar dalam solat ni. Baik. Sengaja melengahkan takbiratul ihram. Ni dia. Permasalahan sengaja melengahkan takbiratul ihram. Makmum yang sengaja melengah, itu sebab tadi saya sebut awal-awal makmum kena bersegera. Imam kena jaga tertib solat tu. Tertib. Sunat semua kalau boleh dijaga dengan baik. Itu pesanan kepada imam. Pesanan kepada makmum, bersegera mengikut imam. Okey. Jadi sengaja melengahkan takbiratul ihram. Makmum yang sengaja melengahkan takbiratul ihram sehingga imam rukuk atau hampir-hampir rukuk dikira cuai dalam mendapatkan fadilat takbiratul ihram dan fadilat membaca Al-Fatihah bersama imam. Walau bagaimanapun dia tidak dikira cuai dalam mendapatkan rakaat. Perbuatan melapatkan takbiratul ihram itu adalah makruh. Saja dia tunggu nak jadi masbuk. Dia lagi suka jadi makmum masbuk kan. Contoh imam dah Allahu Akbar. Ni yang berlaku bila solat tarawih imam baca panjang. Dia pun relax. Itu makruh hukum dia makruh hukum dia, kita tunggu imam rasa-rasa nak habis. Imam dah start baca surah baru masuk. Itu tak boleh, hukumnya adalah makruh. Okey. Kalau dia laju terus boleh? Sembahyang tarawih kan laju. Itulah itu sebabnya kita kena bersegera. Tapi bersegera jangan sampai menyamai imam atau mendahului imam. Itu kita dah belajar sebelum ni kan. Bila kita menyamai imam atau mendahului imam, ikutkan tak sah solat kita. Sebab takbiratul ihram itu permulaan, maka kita tak boleh mendahului, tapi jangan berlengah. Bila imam dah Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Jangan sampai imam dah nak rukuk baru kita masuk. Kita nak dapat makmum masuk. Apa tak payah. Tak payah lama boleh relax. Tak boleh hukumnya adalah makruh. Melambat-lambatkan takbiratul ihram itu adalah makruh. Kepada yang was-was, yang ini kita kena saling ingatkan Kalau ada kawan-kawan kita yang was-was ni, sebelum nak mula sembahyang tu bacalah Qul binnas, baca ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi la haula wala quwwata illa billah. Antara amalan yang diajar oleh para ulama lah kalau kita nak was-was. Lepas tu bila imam dah angkat takbir, jangan dipikir lagi apa yang kita was-was, terus angkat. Kalau kita jumpa kawan-kawan kita yang was-was ni kan, antaranya kita minta dia baca Qul binnas, ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi la haula wala quwwata illa billah. Lepas tu kita ingatkan dia, apa yang kita terfikir dan terpelontak tu jangan layan. Terus angkat takbir. Yang jadi takbir yang promen tu kan. Itu kita kalau jumpa kita nasihat dia. Dia punya lama tu. Sampai kalau keluar dah punya laser promen tu kalau ikut kan. Yang itu kita kena nasihat dia, cakap elok dia. Amalkan pulang Rabbina sebelum solat. Amalkan ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi la haula wala quwwata illa billah. Kemudian apa yang terfikir kebetulan tu cakap dia jangan layan, terus cakap tadi. Begitu. Puncanya tuan-tuan kebanyakannya kita tengok orang yang bermasalah ketika nak meminta kebenaran, puncanya dia tak faham tentang maksud niat. Dia ingatkan niat tu mesti membaca dengan fikiran apa yang dilafazkan. Kata usalli fardhu zuhri arba'a rakaat. Dia kena baca tak? Lafaz tu sunat. Tetapi lafaz itu tak perlu dibaca dalam fikiran. Lafaz itu sekadar membantu kita nak osatkan hati kita nak solat apa, itu je. Tapi tak perlu Allahu Akbar dalam hati sahaja aku solat. Kalau itu tak jadi atronet tu. Sebenarnya lafaz tadi membantu untuk kita mengingatkan tentang niat. Jadi bila dah angkat takbir tu Allahu Akbar.
Jangan diingat, jangan dibaca dalam fikiran apa yang dilafaz tadi. Kalau dibaca nanti dia dia atromen. Jadi bagi takbir atromen lah. Ingat dia silap Ustaz. Jadi itulah pesanan kita kalau kita tengok kalau ada kawan-kawan kita yang waswas, kita kena bantu lah. Bantu mengingatkan dia. Imam terbatal selepas makmum masbuk dapat rukuk bersama imam. Jika makmum masbuk mendapati imam sedang rukuk, lalu dia pun rukuk dan sempat tamakninah bersama imam dalam rukuk, tiba-tiba imam itu berhadas ketika iktidal ataupun sujud, maka makmum masbuk itu dikira mendapat rakaat tanpa sebarang khilaf lagi, kerana dia telah mendapat rukuk yang dikira diperolehi daripada imamnya. Jadi bila dia ni tak ada masalah lah kita rukuk, kita sempat tamakninah bersama imam, tiba-tiba imam berhadas, dia pun batal solat dia. Jadi kita dapat rakaat tu dapat rakaat, tak ada masalah. Jika seorang makmum yang masbuk sempat bersama imam dalam rukuk dan sempat tamakninah bersama dalam rukuk, kemudian imam mengangkat kepalanya dan makmum itu pun berniat mufaraqah, maka huruf hukumnya harus dan dia dikira memperolehi rakaat itu. Ini seperti yang ditegaskan oleh Imam Al-Baghawi dalam fatwa ini. Contoh, dia pun sempat rukuk bersama imam, kemudian imam mengangkat kepalanya dan makmum itu pun berniat mufaraqah. Dia lepas dia sempat tamakninah bersama imam ketika rukuk, kemudian dia nak mufaraqah. Dia dapat tak rakaat tadi? Dapat. Walaupun lepas tu dia nak mufaraqah daripada imam, dia tetap dapat rakaat itu. Rakaat itu tidak terluput dan dia boleh terus mufaraqah. Tapi janganlah, sebenarnya mufaraqah ni kita tak ada suka-suka, tetapi dia nak bagi satu kefahaman. Kalau lepas dia sempat rukuk bersama imam, kemudian dia nak mufaraqah, boleh tak boleh? Dapat tak rakaat tadi? Dapat. Haruslah, tapi tak digalakkan kita suka-suka mufaraqah daripada imam. Ini masalah imam menunggu orang yang hendak masuk solat. Jika imam semasa dalam keadaan rukuk atau ketika tasyahud akhir merasa kehadiran jemaah baru masuk hendak solat bersamanya, maka disunatkan kepadanya menunggu dengan syarat-syarat rukuk. Jika imam semasa dalam rukuk atau ketika tasyahud akhir, itu sekali rukuk ni antara benda yang imam kalau boleh jangan laju. Itu sebabnya tengok, malah diberi kelonggaran kepada imam ketika dia rukuk, dia rasa macam ada orang nak masuk. Dia dapat rasa ada apa. Kadang-kadang imam ni kita kena ajar juga. Contoh, dia tengah rukuk, dia dengar pintu ni terbuka. Pintu tu terbuka tu, dia ada orang nak masuk. Okay. Dia boleh tak tunggu makmum tu? Ada, boleh, tapi ada syarat-syarat. Syarat dia. Jangan terlalu lama menunggu. Sampai dah 10 kali nak dia baca subhanallah azimi wa bihamdihi tu. Itu tak boleh lah, terlalu lama. 4, 5 okey lah. Kan kita dalam baca 3 kan. Subhanallah azimi wa bihamdihi, subhanallah azimi wa bihamdihi, subhanallah azimi wa bihamdihi. Tengah kita baca subhanallah azimi wa bihamdihi, ini kalau jadi imam kan. Kalau kita baca tengah baca sekali, baru sekali baca subhanallah azimi wa bihamdihi, kita dengar pintu ni terbuka. Mana ada makmum masuk. Kita lebihkanlah sampai 5 ke. Tapi janganlah sampai 10 pula. Dah makmum yang asal tu dah. Apa hal kalau imam ni lama tak boleh lah. Jangan, syarat dia tak boleh terlalu lama. Kadang-kadang kita kadang menunggu sikit je lah. Itu dah tadi kira keadaan kadar dia lebih kurang. Kalau biasa kita baca 3 subhanallah azim itu kita baca lah 5, 4 atau 5. Sekadar nak menunggu, jangan terlalu lama. Okey. Kemudian jangan membezakan antara orang-orang yang baru masuk itu. Bahkan hendaklah dia samakan antara orang yang berkedudukan dengan orang yang tidak berkedudukan. Dia dapat tahu ni tapak kaki Datuk Salahuddin ni, lama. Dia beza lah. Ini tapak kaki Am ni. Am lah kita layanan tu dia. Datuk Salahuddin, dia tunggu lama. Sebab ibu-ibu Datuk Salahuddin ni, orang samsar ni, kita pun tunggu lama. Itu je bila Am ni tapak ni, kalau bunyi-bunyi macam lori ni tapak kaki Am ni kata dia. Tak payahlah tunggu. Dia beza-beza pula.
antara darjat-darjat orang. Itu tak boleh. Tak boleh. Dia tak kisah siapa pun yang masuk, makmum yang nak masuk tu, dia tetap akan tunggu sekadar masa yang boleh ditunggu. Okey. Kemudian hendaklah imam itu niatkan dengan penungguan itu kerana takarrub kepada Allah, bukan kerana keinginan untuk membuat hubungan yang mesra dengan manusia. Dia melamakan zikir dia itu tadi kan? Tadi dia melamakan zikir dia. Contoh dia baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ketika rukuk kan? Kerana dia memang nak berzikir. Niat dia tukar, walaupun kita menggunakan zikir itu untuk menunggu makmum, tetapi bukan kerana kita nak membina hubungan dengan makmum, tetapi kita nak membina hubungan dengan Allah. Niat tu kena jaga. Matlamat perbuatan kita buat tadi, walaupun sebenarnya memang kita nak menunggu makmum, tetapi niatkan mudah-mudahan kita melamakan sedikit menunggu makmum itu adalah semata-mata kerana Allah, kerana nak mendapatkan keridhaan Allah. Begitu juga dengan tasyahud akhir tadi. Kita dah tahiyat akhir dah ni kan, kita dengar macam ada orang nak masuk, ada makmum nak masuk, kita biasa baca fil alamin innaka hamidum majid. Dia makmum nak masuk ni, kita baca dah doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal Allahumma inni a'udzubika minal azab al-qabr. Kan ada 3 tu, masih dajjal dan sebagainya. Panjangkan sikitlah sekadar tu je. Jangan panjang sangat. Atau kita nak apa zikir pun boleh. Boleh juga. Dengan sebab untuk takarrub kepada Allah. Kita berdoa tu kerana memang kita suka nak doa kepada Allah, dan kita gunakan doa itu untuk nak menunggu makmum, bukan kerana nak menghormati makmum. Itu beza kan Kita menunggu makmum kerana takarrub kepada Allah, dengan kita menunggu makmum kerana nak mendapat redha makmum. Ini kan kalau aku cepat sangat dah, aku tak nak kawan aku dah. Apa kan itu? Kita lebihkan zikir, kita tunggu kerana apa? Kerana nak mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tidak wujud kebimbangan luput waktu atau terlepas solat daripada waktunya. Jika terdapat kebimbangan seperti itu, maka imam tak boleh tunggu. Dia bayanglah dah minit ni rasa macam kalau aku tunggu ni makmum ni kan, dah lagi beberapa minit dah habis waktu ni. Ini jenis sembahyang lambat ni. Sembahyang lambat tapi ada orang yang ikut, dia macam sama-sama ni sebuah gajah ni. Jadi dia dah tahu dia ni waktu tinggal 2-3 minit ni, tapi dia sembahyang berjemaah tak, ada orang nak masuk tak, jadi dia tak perlu tunggu dah. Sebab dia mungkin lagi beberapa minit dia nak habis dah waktu isyak ke, nak habis waktu zuhur ke. Kalau dia bimbang waktu nak habis, dia tak boleh tunggu dah. Dia kena bersegera menyelesaikan solat. Okey. Yang kelima, syaratnya hendaklah orang yang baru datang itu bukan daripada kalangan mereka yang kebiasaannya lambat dan melengah-lengahkan takbiratul ihram sehingga imam rukuk, sama ada dengan sebab was-was atau perangannya yang malas. Orang yang seperti itu tak boleh ditunggu. Kalau kita dah tahu dah yang datang ni, ini memang selalu dia datang, memang dia suka lambat, ataupun dia memang suka melambat-lambatkan takbiratul ihram. Yang jenis orang macam ni tak boleh. Kalau kita yakin orang yang datang ni ada orang yang memang dia terlambat. Dia bukan jemaah biasa yang memang selalu lambat. Kalau kita dah tahu yang datang ni memang selalu lambat, memang dia memang suka lambat, ataupun dia memang suka berlengah-lengah takbiratul ihram sehingga imam rukuk, maka kalau makmum jenis ni agak perlu tunggu. Sebab apa? Kalau kita tunggu, dia akan menjadi kebiasaan, menambah kebiasaan dia lagi untuk melambat-lambatkan solat, melambat-lambatkan datang solat. Jadi orang mesti tak tunggu. Yang perlu ditunggu itu adalah orang yang sekali-sekali terlambat. Baik, mengikut imam selepas imam selesai sujud. Okey, jika seseorang itu azan Selamat. silakan. Selamat.